Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung dengan tutorial penggunaan kalkulator untuk soalan tahun lepas. Jadi topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah bab 6 tingkatan 1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kalau anda perhatikan, sebenarnya kita ada banyak soalan dalam kertas 1 yang boleh gunakan fungsi yang akan dibincangkan dalam video ini. Jadi kita mulakan dengan contoh pertama lah, iaitu daripada soalan 10 kertas 1 SPM tahun 2024. Jadi perhatikan arahan soalan di sini, kita diberikan satu persamaan, selepas tu kita diminta untuk carikan nilai M. Jadi disebabkan kalkulator kita tu tak ada huruf M, jadi saya akan gantikan M tu dengan gunakan X lah. Jadi di sini saya tuliskan ni adalah X. Selepas tu saya akan ajar semua macam mana kita gunakan kalkulator untuk carikan jawapan. Jadi di sini kita tekan on. Lepas tu kita pastikan dia adalah dalam nombor 1 lah, iaitu kiraan biasa sahaja. Jadi benda yang kita akan buat adalah kita akan tekan masuk kita punya persamaan ini. Jadi kita akan tekan 2, tolak, dan pecahan ni kita mesti tekan butang pecahan. Lepas tu kita tekan 3, tekan ke kiri, 4, tekan lagi. Lepas tu sekarang kita ada huruf X tu. Jadi untuk kalkulator ni, X-nya adalah di sini. Selepas tu, langkah yang paling penting adalah yang sama dengan di sini, jangan gunakan sama dengan yang biasa kita guna. Sama dengan ni, kita mesti gunakan sama dengan yang di warna merah di atas calculate ini. Jadi disebabkan dia warna merah, jadi nak activatekan warna merah ni, kita kena tekan alpha dahulu, tekan calculate, dan kita akan dapat sama dengan ni. Jadi pastikan jangan gunakan sama dengan yang bawah ni, gunakan sama dengan yang warna merah ini. Selepas tu kita tekan sebelah ini iaitu tekan 2 kurungan, dan ingat M tu kita gantikan dengan X, tolak 1, tutup kurungan. Jadi selepas kita sudah habis tekan, kita perhatikan persamaan ni memang persamaan yang dalam soalan tu. Jadi kita akan buat apa? Kita akan gunakan fungsi solve tu, dan solve ini adalah warna macam emas atau kuning ni. Jadi kita kena tekan Shift untuk activate fungsi tersebut. Tekan Shift, tekan calculate. Jadi nilai yang pertama ni bukan jawapannya. Jadi apa yang kita perlu buat, kita mesti kena tekan sama dengan, barulah kita dapat jawapan tu, iaitu 1.4545. Jadi kalau kita dapat 1.4545 ni, perhatikan di sini semuanya adalah pecahan. Kalau kita tekan ST, dia memang tidak akan tukarkan ke pecahan. Jadi apa yang kita buat, kita tekan ST. Lepas tu, satu persatu ni, kita semak apakah nilai dalam perpuluhan tu. 5/7. Okay, kita tekan ST. Kita dapat 0.7142. Jadi bukan jawapan tu. Lepas 10. Okay, tekan 11. Kita dapat 0.909. Jadi ini pun bukan jawapannya. Jadi kita teruskan dengan C, 16/11. Tekan ST. Jadi jawapannya adalah 1.4545, iaitu jawapan kita tu adalah C. Kalau kita nak semak yang ke D tu, kita pun boleh semak. Dan kita memang dapati itu adalah jawapan yang lain lah. Jadi jawapan kita adalah C. Dengan gunakan kalkulator, kita boleh semak terus jawapan bagi soalan seperti ini. Jadi kita teruskan dengan contoh seterusnya. Jadi soalan ni adalah soalan 21 kertas 1 SPM tahun 2024. Kalau kita perhatikan, kita akan ingat ini adalah soalan matriks. Kenapa kita boleh gunakan kaedah tadi? Sebab kita perhatikan diberi bahawa matriks K adalah sama dengan ni, dan matriks L sama dengan ni. Cari nilai X dan Y jika K sama dengan L. Jadi di sini, ini sebenarnya adalah perbandingan matriks yang sama. Jadi maksudnya, kita akan bandingkan yang atas ni dengan nilai ni. Lepas tu yang bawah ni dengan yang bawahnya. Jadi kita akan terhasil dua persamaan linear. Jadi untuk yang ni, kita akan selesaikan X dahulu. Selepas kita dapat X, kita gantikan ke persamaan kedua ni.
Jadi di sini kita boleh terus tekan kalkulator lah. Jadi saya ajar semua macam mana tekan. Jadi perhatikan ni adalah pecahan. Kita akan tekan pecahan dahulu. Negatif 13 tambah X turun bawah per 3. Okey, naik ke atas. Jadi sekarang kita akan letakkan sama dengan yang warna merah. Jadi mesti tekan alpha, calculate. Lepas tu negatif 3. Jadi anda akan tekan solve tu, ya tekan shift, calculate. Jadi nilai X ini sebenarnya adalah X yang jawapan untuk soalan tadi lah. Jadi jangan keliru. Jadi anda mesti kena tekan sekali lagi X. Jadi kita akan dapat X kita tu adalah 4. L tolak I ni adalah left tolak right selepas kita masukkan 4 tu lah. Jadi biasanya memang bawah ni adalah sifar. Jawapan kita tu adalah yang atas tu iaitu 4. Jadi kita boleh tuliskan X tu sama dengan 4. Sekarang kita ada persamaan yang kedua iaitu 4Y tolak X sama dengan 20. Jadi anda mesti kena masukkan 4 ni ke dalam dulu. Barulah anda boleh selesaikan untuk yang Y kita tu. Jadi kita akan tekan untuk yang ni. Untuk Y tu kita ada huruf Y lah. Jadi kita boleh gunakan Y yang warna merah ni. Jadi saya ajar macam nak tekan 4. Nak aktifkan huruf Y itu adalah warna merah. Kita kena tekan alpha, tekan ST ni, dia akan keluar Y. Tolak 4. Lepas tu sama dengan tu mesti gunakan alpha, calculate, lepas tu 20. Lepas tu kita kena tekan solve, iaitu shift, calculate. Tekan sama dengan. Dan kita dapat Y kita tu sama dengan 6. Jadi jawapannya adalah D. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan fungsi untuk carikan nilai bagi sesuatu pun boleh ubah dalam satu persamaan linear.